Dek, dek, perlahankan sikit bacaan itu. Di antara tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam majlis ilmu dengan majlis membaca Quran, kalau ada majlis ilmu, membaca Quran itu jatuh nombor 2 daripada majlis ilmu. Kerana membaca Quran merupakan perkara sunat. Membaca ayat Quran sunat, tapi mendengar ilmu itu wajib. Jadi, kalau kita kata, malam ni saya datang ke masjid, saya nak baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin, tapi ada kuliah, ada ceramah. Saya tak mau dengar ceramah, saya tak mau dengar kuliah. Saya nak baca Quran kerana Quran lebih mulia. Tak. Dengar ilmu itu lebih wajib daripada baca Quran. Sehingga kata ulama, walaupun engkau duduk berdiri di belakang itu sembahyang 100 rakaat, tidak boleh sama dengan mendengar kuliah dan ceramah. Maka sebab itu tuan-tuan, mendengar ilmu adalah perkara yang lebih mulia daripada segala-galanya. Kerana membaca Quran itu sunnahnya bila-bila masa boleh buat. Tapi mendengar ilmu dan ceramah kuliah agama itu adalah pada tempat-tempat yang tertentu ada yang mengajar. Jadi kita tak boleh bersuka-suka hati untuk itu. Okey? Baik. Bagus adik, terima kasih kerana semangat untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi dari sudut tempat dan masa adalah merupakan sesuatu yang tidak menepati kepada tempatnya lah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini banyak berlaku, kita bukan ni tuan-tuan, bagus juga adik ya. Banyak berlaku kadang-kadang tuan-tuan macam ni. Malam ni malam Jumaat, kebiasaan orang baca Yasin, tapi malam ni kenapa diubah, ditukar, ada kuliah, ada ceramah dan sebagainya. Baik. Kuliah dan ceramah itu wajib. Bila kita masuk satu tempat, dia ada kuliah, ada ceramah, dia wajib didengar. Tapi membaca Quran ataupun solat sunat itu adalah merupakan sunat sahaja. Sehingga kan ulama kata, engkau solat 100 rakaat, 1000 rakaat sekalipun tidak akan boleh menyamai dengan engkau menadah telinga mendengar ilmu pada waktu itu. Okey. Baik, Ustaz, bukankah malam ni malam Jumaat mulia baca Yasin? Yasin tu memang ada hadis yang menyuruh siapa-siapa baca Yasin pada malamnya. Siapa-siapa baca Yasin pada malamnya, dia meninggal dunia, diampunkan segala dosa-dosanya. Tetapi Nabi tak sebut baca malam bila. Malam Isnin boleh, malam Selasa boleh, malam Rabu boleh. Bukan semestinya malam Jumaat. Tapi kerana kita dah kebiasaan buat malam Jumaat. Tapi kalau malam itu ada kuliah dan ceramah, tetap kuliah dan ceramah itu, majlis ilmu adalah lebih mulia daripada segala-galanya.